Hai kawan-kawan, hari ni kita orang nak tour kebun yang kebun kita orang ayah hantar orang tanam. Jom tengok apa ada dalam kebun ni. Ni pokok durian. Ni pokok apa dia ni? Pokok rozel. Rozel. Cami makan rozel tak? Tak. Okay, jalan lagi. Ni nama dia pokok abiu. Ini pun sama, pokok abiu. Ini manggis. Ini pokok apa? Limau madu. Ini pun sama. Limau madu. Ini special bang. Kenapa pokok ni special? Ini pokok apa? Pandan. Ini pokok kelapa. Kelapa. Tapi bawah dia tu dalam sebiji ada dua dahan yang naik. Dua anak pokok yang naik. Ni untuk orang tanam pokok markisa. Passion fruit. Ini pun durian. MK. Ni pokok apa? Nenas. Nenas itu ada satu longan Brazil ataupun matua. Kita pergi belah sana. Boleh langkah? Bye. Jalan. Jalan. Ini pokok nenas. Ni pokok nenas. Muhammad nak makan nenas? Ini pokok apa nenas? Nenas. Ini baru tanam. Kita tanam berperingkat-peringkat. Ada bengkarung. Mana? Oh tu dia nak halau binatang. Ni pun pokok durian. Durian tu ni. Tekak. Ni ada kelapa pandan. Baru tanam. Dari ujung sana sampai ujung belah sana. Langkah situ. Boleh? Oh, hebat. Pusing lah. Kita pusing. Ini pun kelapa pandan. Ini anak sungai. Sumber air dalam kolam. Yang mana Syami jatuh semalam. Jatuh ke terjun? Jatuh. Okay, jalan. Okey. Ini kelapa juga. Tapi ni variety SGG. Sungai Gulung-Gulung. Ni pokok apa? Pokok apa? Cili kot. Bukan cili. Ini pokok pulasan. Pulasan. Ni pun ada sikit nenas. Tanam. Ini pun pulasan.
Ni kelapa tadi. Ni pokok apa tadi bang? Pokok biasa. Dia pi juga urut dia depan. Petai. Ha, petai. Ni petai. Ni pokok apa ni? Nanas dah kenal Oh, ada cendawan. Cendawan ni tak boleh makan. Ini pokok apa? Ini pokok apa? R. Rambutan. Ya, rambutan. Anak-anak, Ya. kat kebun kita ada Harimau. untuk Halamannya. Jom, kita jalan sini pula. Semua pokok baru tanam. Ini pokok sukun. Pokok sukun. Kita lalu sini lah. Ni ada durian. Durian kampung. Daun. Ini pokok buah kegemaran Tok Wan. Nama dia pokok dokong. Ini pun sama. Jangan cakap. Ini pun pokok dokong. Sini pun ada nanas sikit lagi. Aduh. Ini pokok mangga. Sini ada pokok apa? Oh, ini manggis. Manggis ni tak berapa hidup. Kebun kita sampai ujung ni lah. Ni pokok apa teka ni? Pedak. Cempedak. Ni pun cempedak. Yang ni ayah rasa nangka. Yang ni rasa nangka. Lepas tu ini pokok. Siapa tahu ni pokok apa? Kita tanam kat depan rumah. Mangga. Ini pun mangga. Ini pun mangga. Nah, ni pokok apa? Pokok apa ni? J urut dia. Jambu batu. Batu pokok kelapa pandan kita tanam.
Panjang anak sungai ni. Belah sini kelapa SGG. Tu nenas tadi. Ni pun pokok jambu batu. Yang ni dah ada buah dah. Yang sampul-sampul tu semua dalam tu ada buah. Ni keluar bunga dia. Jambu batu. Ni pun kelapa SGG. Ni jambu batu lagi. Ini pokok apa? Pokok apa ni? M. Mangga. Mangga juga. Ni buah. Dia huruf K. Ken. Ni pokok kendondong. Ni dah besar lah sikit. Cepat naik pokok ni. Dah ada buah. Dah ada bunga. Dah ada buah. Buah dia. Ini pokok mata kucing. Tu pokok jambu. Jambu. Tahu ni jambu bol ke? Ni bang. Player MPL. Pokok apa? Pokok ciku. Inilah pokok ciku. Dah ada juga nak berbuah tu. Kena buang. Jadi itulah saja pokok-pokok yang kita ada tanam. So guys, bye. Like, share, comment, and subscribe. Bye. Bye. Bye bye.